Gedebang, gedebung, gedebang, gedebung, gedebang, gedebung. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang pernah tak rasa stres, buntu dan tak tahu nak cerita kat siapa? Dalam hidup ini, kita semua perlukan bimbingan dan di situlah peranan kaunselor untuk menyelesaikan masalah. Tapi, apa tujuan sesi kaunseling ni sebenarnya? Baiklah, sesi kaunseling bertujuan untuk membantu klien mengenal pasti punca masalah, membimbing mereka merancang tindakan dan seterusnya mencapai perubahan yang positif dalam kehidupan. Dalam video ini, kami akan menerangkan 7 langkah utama yang digunakan oleh kaunselor dalam menyelesaikan masalah. Semoga video ini memberi manfaat Dan membuka minda kita semua. Jom kita saksikan. Langkah pertama dalam sesi kaunseling ialah prasesi, iaitu persiapan awal sebelum sesi bermula. Ia merangkumi penyediaan fizikal seperti ruang yang selesa dan privasi terjaga, serta persediaan mental dan emosi kaunselor agar tenang, empati dan terbuka. Assalamualaikum Nadia. Terima kasihlah sebab sudi berjumpa dengan saya. Jadi untuk sesi kali pertama ni, saya cuma nak terangkan kepada awak beberapa perkara penting lah. Ya, kesalam puan, boleh je. Okey, pertama sekali, saya nak maklumkan kepada awak yang sesi kita ni adalah secara sulit. Jadi apa yang Nadia kongsikan ni, hanya kita berdua je yang tahu. Kecuali benda ni membahayakan diri awak ataupun melibatkan orang lain. Jadi memang benda tu di bawah tanggungjawab saya lah. Baiklah puan, saya faham. Yang kedua, sesi kita ni akan mengambil masa lebih kurang dalam 45 minit je. Jadi kalau Nadia rasa kurang selesa ke apa ke, awak boleh minta rehat bila-bila masa je. Okey, baik puan. Dan akhir sekali, sesi ni untuk bantu awak. Saya takkan paksa apa-apa pun. Kita bincang dan cari jalan keluar sama-sama. Kalau Nadia setuju, kita boleh mulakan sesi yang pertama. Saya setuju puan, saya rasa saya bersedia. Okey, baik. Terima kasih Nadia. Jom kita mula sekarang. Kaunselor juga perlu menyediakan dokumen, semak maklumat klien serta merancang pendekatan dan matlamat sesi. Makluman etika seperti kerahsiaan turut disampaikan kepada klien. Langkah kedua dalam proses kaunseling ialah membina hubungan. Kaunselor mencipta suasana selesa dan mesra dengan memberi salam, menggunakan nada lembut dan menunjukkan empati. Ini membantu klien rasa diterima dan bersedia untuk berkongsi. Terima kasih Encik Amir, Puan Siti sudi datang ke sesi kaunseling hari ini. Saya tahu bukan senang nak ambil keputusan datang ke sini. Saya sangat hargai kesediaan korang berdua. Ya puan, sebenarnya kami pun tak tahu nak mula macam mana. Tak apa Encik Amir tak payah risau. Dalam sesi ni, saya bukan nak hukum siapa betul siapa salah. Tapi saya nak bantu kalian berdua untuk dengar, saling faham dan saling memberi ruang antara satu sama lain. Terima kasih Puan. Saya cuma nak cari jalan. Kalau ikutkan hati, saya penat dan nak bergaduh. Saya faham, awak berdua manusia biasa dan setiap hubungan mesti akan ada fasa yang mencabar. Tapi dengan bagi ruang komunikasi yang baik, insya-Allah kita akan boleh mula cari titik tengah. Sebelum kita masuk ke isu utama, bolehkah saya tahu macam mana kalian berdua berkenalan dulu dan apa yang buat kalian berdua rasa bahagia? Bukan apa, bila kita ingat perkara yang baik, insya-Allah kita akan lebih terbuka untuk berbincang. Amira, apa yang mendorong awak untuk datang ke sesi hari ini? Macam ni Puan, saya rasa nak berhenti kerja je. Setiap pagi nak pergi kerja, saya rasa malas. Rasa penat dan tak ada mood. Bila perasaan tu mula muncul? Sejak awak mula kerja ke baru-baru ni? Awal-awal ini tu okey je. Selepas bulan 3 tu, rasa macam tak dihargai. Bos asyik push je kerja selepas waktu pejabat. Apa awak rasa bila diperlakukan macam tu? Saya rasa macam tak berguna je Puan. Kadang saya terfikir, kenapa saya susah sangat nak cakap tidak? Jadi, selain tekanan kerja, mungkin ada isu lain tentang peribadi dan keyakinan diri juga. Awak ada rasa marah, kecewa ataupun letih secara emosi?
Saya rasa letih. Rasa letih puan. Rasa macam semua benda ni serap tenaga saya. Kaunselor berperanan sebagai pendengar setia dan pemberi sokongan sebelum meneroka dan menganalisis masalah klien. Proses penerokaan membantu kaunselor memahami punca sebenar masalah melalui soalan terbuka dan empati. Seterusnya, langkah yang keempat ialah proses mengenal pasti punca masalah. Dalam sesi bersama kaunselor adalah penting untuk kaunselor dan klien mengenal pasti masalah sebenar supaya tindakan susulan dapat dirancang dan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Aina, cikgu panggil awak ke sini sebab cikgu selalu perasan yang awak selalu tertidur dalam kelas. Cikgu risau, ada apa-apa yang mengganggu awak ke? Tak ada apa-apa pun cikgu. Saya letih je. Boleh cikgu tahu awak penat sebab apa tu? Awak balik lambat ke atau awak ada masalah tidur? Sebenarnya, saya selalu tidur lambat cikgu. Saya selalu main game sampai pukul 2 pagi. Oh begitu. Jadi tidur tak cukup ni lah yang membuatkan awak susah fokus dan tertidur dalam kelas ya? Cikgu, saya rasa saya dah tak boleh kawal dah tabiat ni. Terima kasih Aina sebab jujur. Jangan risau, kita cuba selesaikan sama-sama ya. Baik cikgu. Jadi, proses ini memerlukan kemahiran mendengar secara aktif, bertanya soalan yang sesuai dan membina kepercayaan agar klien berasa selesa untuk berkongsi masalah yang sebenar. Syafiqah, awak rasa apa yang paling mengganggu fokus awak bila belajar? Saya rasa saya main phone lah puan. Sebab sekali saya buka TikTok, 1 jam saya melayang. Jadi, boleh tak kita buat satu strategi? Setiap kali awak belajar 30 minit tanpa telefon, awak kena tik dalam borang yang saya beri ni. Dan kalau cukup 4 tik satu hari, boleh ke saya main phone puan? Ni bentuk ganjaran je. Tapi, phone tu awak guna lepas tadi tau. Awak kena set masa, contoh 20 minit je. Okey puan. Macam fun juga. At least saya adalah semangat nak fokus. Dalam fasa ini, kaunselor dan klien akan mula melaksanakan strategi atau pelan tindakan yang telah dirancang dalam sesi sebelumnya. Matlamat utama langkah ini adalah untuk menguji keberkesanan strategi dalam situasi sebenar. Segala cadangan atau teknik yang dipersetujui sebelum ini akan diharapkan dalam kehidupan harian. Kaunselor akan memantau proses ini dan memberi sokongan pada kesukaran. Menamatkan sesi kaunseling adalah proses penting untuk mengukuhkan hasil perbincangan. Ia bermula dengan memberi syarat masa hampir tamat, diikuti rumusan isi sesi dan refleksi klien untuk meningkatkan kesedaran diri. Puan Wani, sesi kita pun hampir sampai ke penghujung. Jadi macam mana perasaan Puan Wani lepas sesi kita hari ini? Alhamdulillah puan, rasa lebih ringan je. Macam hilang satu beban bila cerita semua. Saya harap Puan Wani terus kuat dan ingat Puan Wani pun kena jaga diri sendiri juga. Bukan untuk anak-anak je. Terima kasih puan, saya hargai sangat sesi ini. Kalau begitu, kita tamatkan sesi kita di sini ya. Semoga hari Puan Wani lebih tenang selepas ni. InsyaAllah, terima kasih banyak puan. Langkah terakhir dalam proses kaunseling ialah susulan. Tujuan utama langkah ini adalah untuk mengukuhkan perubahan tingkah laku dan memberi sokongan yang berterusan agar klien dapat mengekalkan kemajuan mereka secara konsisten. Sekiranya diperlukan, sesi susulan boleh diteruskan atau dijadualkan semula mengikut keperluan klien. Hai Huda, selamat datang semula. Saya tertanya-tanya, macam mana keadaan awak sekarang? Alhamdulillah puan, saya rasa jauh lebih baik dah sekarang. Ada masa saya rasa down tapi taklah macam dulu. Sekarang ni saya dah kurang menangis malam. Itu satu perubahan yang sangat besar Huda. Tahniah sebab awak dah berani hadapi semua ini. Apa yang Huda rasa paling membantu? Jurnal emosi puan, bila saya tulis perasaan saya rasa macam saya keluarkan apa yang terpendam. Dan saya cuba paksa diri keluar bilik walaupun sekejap. Bagus sangat. Itu tandanya Huda dah mula bina hubungan semula dengan dunia luar. Awak pun dah mula urus diri dengan lebih baik. Betul tu puan, saya pun dah mula join study group. Mula-mula awkward lah juga, tapi lama-lama okey je.
Syahbaz Huda, perjalanan ini belum habis tetapi awak dah lalui satu fasa yang paling gelap. Saya harap awak terus kuat dan jangan lupa awak sentiasa ada sokongan. Terima kasih Puan, sesi ini banyak mengubah hidup saya. Melalui pendekatan yang sistematik, kaunselor membantu klien mengenal pasti tingkah laku bermasalah dan membimbing mereka ke arah perubahan yang lebih positif. Kami berharap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana proses kaunseling dapat menyelesaikan masalah secara berkesan dan beretika. Sekian, terima kasih atas perhatian anda semua.